Halo guys, ya assalamualaikum sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada. Semoga sahabat-sahabat semua sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberi kebahagiaan dunia akhirat. InsyaAllah. Okey, untuk tidak membuang masa, kali ini kita masak tauge ikan masin. Kita masak tauge ikan masin. Jadi ini bahan utama kita adalah tauge ikan masin. Dan sebelum itu, biasa orang masak tauge, masak lemak putih ataupun masak sos. Jadi bahan-bahan kita adalah tauge, lebih kurang kalau ni 50 sen, dalam harga 50 sen, satu plastik kecil. Lepas tu ada carrot yang dah dipotong macam ni. Lepas tu kita ada lada merah, sama juga dihiris. Lepas tu kita ada daun kucai, lebih kurang satu ikat, 50 sen ke RM1. Dan 4 ulas bawang putih dicincang kasar. Dan bahan utama kita adalah ikan masin. Ikan masin ni dah siap digoreng . Ini ikan masin, kalau dekat Sabah dia panggil ikan masin sulit lah. Kalau tak ada ikan masin sulit, apa-apa ikan masin pun boleh. Lagi bagus kalau dapat ikan masin, ikan kurau. Ikan kurau tu lagi sedap. Tapi ikan masin sulit ni pun dah sedap lah. Ikan sulit. Kalau dekat Semenanjung ni, Ras tak tahu apa nama, tapi kalau dekat Sabah dia panggil ikan sulit. Ini dia lebih kurang, bukan lebih kurang, 1,5 ekor. Jadi itu sahaja bahan-bahan kita. Tak banyak dan tak susah. Okey sahabat-sahabat, kita punya minyak dah panas. Minyak ni bekas apa nama, goreng ikan masin tadi. Jadi kita jangan buang, kita guna supaya lebih beraroma kita punya masakan tu nanti. Okey, kita masukkan kita punya bawang putih kita. Berasap. Kita tumis bawang putih ni sampai dia kepirangan naik bau. Baru kita punya masakan tu lagi sedap, sebab aroma daripada bawang putih tu. Tapi jangan sampai hangit lah. Sebab bila bawang putih tu hangit, dia punya rasa dia jadi lain, jadi pahit. Jadi agak-agak dah warna kepirangan, kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, sekarang kita masukkan kita punya tauge. Lepas tu masukkan carrot, masukkan lada merah ataupun cili, dan masukkan daun kucai. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, masak tauge ni kita tak perlukan air. Sebab tauge ni pun dah ada air dah bila dah masak nanti. Jadi kita tak perlu air ataupun jangan bubur air. Sekarang kita bubur garam. Garam secukup rasa. Lepas tu Ajinomoto ataupun MSG pun secukup rasa. Kemudian kita ada lada putih. Lada putih 1 sudu, 2 sudu. 2 sudu teh makan. Lebih pun tak apa, 2 sudu setengah.
Kemudian kita letak sedikit serbuk bawang putih untuk menambah lagi dia punya aroma. Alamak, dia punya aroma tu. Masak ni tak lama tau, lebih kurang dalam 5 minit je. Agak-agak garam, ajinomoto, lepas tu lada putih tadi dah sebati, kita angkat. Tapi sebelum itu, kita bubur ikan masin kita yang terakhir. Okey, ini dia ikan masin kita bubur. Ini kalau makan tak payah lauk lain dah. Lauk ini pun dah cukup dah. Cukup mudah dan cukup senang. Dia punya barang-barang pun, bahan-bahan pun dia tak mahal. Dia punya bahan-bahan dia lebih kurang RM5 sahaja. Tapi dia punya rasa 5 bintang. Tengok dia punya warna cukup meriah, menarik dan menyelerakan. Okey, kita tutup api. Dah masak. Tauge ni tak perlu masak lama-lama. Kalau dia masak lama sangat, nanti dia tak crunchy. Dia tak ada rangup lah. Bila kita makan dia tak ada crunchy. Dia tak ada manis daripada tauge tu. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat. Macam inilah penampakan dan kejadian dia. Tauge ikan masin kita. Tauge ikan masin by Ras dan Ras. Okey, cukup mudah, ringkas dan senang dan murah meriah. So sahabat-sahabat semua, boleh cuba di rumah insya-Allah. Tidak mengecewakan dia punya rasa sebab ini memang tersedap. Ini Ras belajar masakan ni masa Ras belajar pula. Masa saya kerja dekat restoran kari kepala ikan di Seksyen 15 Subang. Tahun 95. Jadi Ras ingat sampai sekarang dan macam inilah dia punya kejadian. So sahabat-sahabat semua, sekali lagi boleh cuba di rumah insya-Allah. Walaupun dia punya harga, dia punya bahan-bahan murah tapi dia punya rasa 5 bintang. Okey, setakat sini saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Dan sebelum itu, support saya, subscribe dan like, komen dan serta share pada sahabat-sahabat. Sebab satu subscribe dan like itu memberi saya semangat untuk terus buat konten video masak-masak untuk sahabat-sahabat semua yang saya sayangi, kasihi dimanapun anda berada. Okey. Terima kasih kerana menonton dan memilih channel saya sebagai tontonan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa sekali lagi like dan komen dan paling penting subscribe. Okey, terima kasih. Pokok sekayu daun selasi. Thank you, terima kasih. Pak Lebay naik basikal. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, ini dia.